Saya sebagai adik hormat abang. Isu juara tak ke mana? Liza Hanim mengaku terikut perasaan. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Penyanyi Liza Hanim tampil memohon maaf kepada Ameng Spring. Susulan salah faham yang tercetus mengenai isu juara tak ke mana. Dalam screenshot mesej yang dikongsikan isteri Ameng, iaitu Sabariah di Instagram, dapat dilihat Liza menghantar mesej menjelaskan perkara sebenar. Liza memohon maaf dan mengakui dirinya terikut perasaan ketika insiden tersebut berlaku. Dalam masa sama, Liza turut menyatakan rasa hormatnya sebagai seorang adik dan berharap dapat bertemu secara berdepan untuk memohon maaf. Liza juga menjelaskan bahawa tindakannya bukan berniat buruk, sebaliknya berlaku secara spontan sebagai seorang ibu. Beliau turut mengakui kesilapan dan menerima segala teguran dengan hati terbuka. Selain mesej kepada Ameng, Liza turut menghantar mesej kepada isteri Ameng berterima kasih kerana sama-sama membantu menjernihkan keadaan. Ameng dalam respon balas berkata, isu tersebut sudah dianggap selesai secara baik tanpa sebarang dendam.